Geng, baru ni ada satu nyonya. Dia kelang kabut. Dia kelang kabut nak backup Menteri Pelancongan disebabkan buat festival ayak tu. Jadi dia nak backup, dia nak kalik isu, dia nak palam isu, dia serang Kedah. Dia serang Pulau Langkawi. Daripada kota Si Putih, Selangor, dia tak nampak pulau tu. Dia langkau 10 pulau. Pulau Tioman lah, pulau apa, Pulau Pangkok, Pulau Batu Feringgi. Banyak pulau dia langkau, mata lalat dia nampak di Kedah. Sebab apa di Kedah? Sebab Kedah ada Sanusi. Hari ni orang cukup marah dengan Sanusi. Jadi pam isu apa pun, mai dekat Kedah ya, dia akan viral. Benda tu akan boom meletup. Jadi ni hari kita nak tanya nyonya, hang suruh Pulau Langkawi tu jadi macam Bali dengan Phuket. Ini masalah. Nyonya, masalah. Sebab apa kau kata masalah? Sebab di Phuket, di Bali, tengoklah budaya mereka, kehidupan mereka. Mereka negara apa? Majoriti orang bukan Islam. Jadi, siapa-siapa biasa pergi Phuket, pergi tengok macam mana pantai mereka. Dengan disco dia, dengan tiger show dia, dengan mandi bogey, dengan bewak pasiang, dengan karaoke naik motor pun baju tak pakai. Hoyang sana, hoyang sini. Han nak suruh bawa budaya tu, mai di Kedah. Ini dah melampau nyonya, Nek gila kami, rakyat Kedah fikir. Hang punya cadangan. Macam ni lah yang duduk dalam kabinet Madani punya pemikiran. Di Langkawi tu majoriti orang Islam. Yang duduk pergi melancong pun bawa anak bini apa semua. Takkan hang nak suruh kami terdedah dengan budaya-budaya orang Phuket di sana. Takkan hang nampak daripada satu contoh saja nak maju satu pulau kena macam ni. Kena berbikini, kena menari, kena telanjang bogey apa semua. Pasal hang bagi contoh Phuket dengan Bali. Macam itulah depa di sana. Jadi ni hari aku nak tanya kat hang, nyonya. Hang tunjuk satu pulau yang kerajaan dah buat di bawah Madani ni yang maju macam Phuket dan Bali. Hang tunjuk mai di Malaysia. Tak ada. Jangan kata majukan pulau. Majukan negara pun tak ada. Apa yang apa buat? Kan? Yang aku tahu apa bagi polis pergi jaga stesen minyak. Apa punya sungkuk mabuk lama ni. Polis bukan tugas pergi jaga stesen minyak. Jadi ni hari aku nak tanya hang. Ni abang angkat hang, negeri sebelah ni, Pulau Pinang. Ingat kata nak buat terowong. Terowong nak pergi ke Phuket. Kan? Terowong tu kalau masuk boleh pergi Phuket. Lah terowong tu jadi apa? Dia congkek. Daripada zaman Najib duk terowong. Tu, hang kata maju tu, nak maju. Lah hilang terowong dengan dia lah ni duk SPN duk digan. Nyonya. Relax nyonya, jangan kelang kabut. Hang nak backup Tiong tu hang backup. Tapi hang jangan duk metal di Kedah. Hanya semata-mata dengan cara hidup kebudayaan barat ni yang hang boleh fikir dalam otak hang nak memajukan Malaysia ni. Cara lain tak ada dah. Jadi inilah ambah kerajaan. Habis tak ada kerja dah. Aku nak akhiri dengan satu pantun. Tarik papan, sorong papan. Buah keranji dalam perahu. Kalau ajak aku makan, aku makan. Tapi kalau suruh undi Pakatan Harapan, mampus aku tak mau.